kontingen bermula dengan Australia yang akan berarak di The Hydro, di mana mereka akan membawa pada edisi kali 262 atlet untuk Australia. Pembawa bendera adalah Nina Kennedy yang beraksi dalam sukan olahraga, manakala pembawa baton pula Timothy Hodge yang akan beraksi dalam renang para. Mereka menyertai kesemua edisi sukan Commonwealth, dengan ini adalah penampilan ke-23. Dan untuk Australia dengan bilangan atlet yang cukup ramai 262, cabaran pastinya diberikan dalam sukan renang, olahraga berbasikal, bowling padang dan juga bola jaring. Kuasa besar dalam sukan Commonwealth ini dan kehadiran mereka boleh kita katakan antara kontingen yang serba lengkap untuk sukan Commonwealth Glasgow 2026. Mereka adalah kontingen ke-51 dalam perarakan ini. Kontingen yang paling ramai atlet dan temasya ini, dan juga kegemaran untuk memenangi secara keseluruhannya. Australia sememangnya akan teruskah di temasya sukan Olimpik, dan mereka akan terus mempamerkan yang terbaik bagi temasya kali ini. Kalau kita lihat sementara tak ramainya atlet dari Australia, mereka seperti menikmati iringan muzik daripada Valtos yang sedang memperdengarkan muzik kontemporari dan juga tradisional. Sempat juga mereka mengambil gambar kenangan, dan lihat sahaja alunan muzik yang dimainkan oleh Valtos dikelilingi flora dan fauna. Ini cukup istimewa, Izzuddin. agak unik memangnya.